Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada Anis untuk PR2 kali pertama. So, PDP hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang menariknya ialah equipment. Anis pakai LCD tu je. LCD, lepas tu speaker, lepas tu dia ada mic. Mana mic ni? Mic ni, okey, dia ada mic dia. Okay. Dan benda equipment ni hari ni dia tak mengganggu langsung. Dia tak ada terpadam ke apa ke, semua dia berjalan dengan lancar. It's a very good. Sebab bila tadi ada mic, budak-budak film di belakang tu jelas semua. Kan? Suara pun jelas. Lepas tu penyediaan ini. Cuba Anis pergi ambil slide pertama. Slide pertama. Kita tengok okey. Pergi dekat slide misalnya dia bisa. Okey, nampak dia punya slide menarik. Okey lagi. Next. Semua tak ada sesuai dengan lagu semua okey dah. Penerangan tentang look. Tadi bila Anis terangkan tentang dinamik, Anis bukan terang secara deskriptif. Maksudnya kenyataan. Crescendo apa, tapi dia follow by apa? Contoh. Itu yang penting. Kalau tidak, budak tak tahu. Sebutlah crescendo ke, decrescendo ke, piano ke, nanti dia ingat piano tu ni. Tapi bila istilah tu follow by kita punya contoh, memang menarik. Budak pun faham. Tengok aja kan. Okay, yang ni semua. Lepas tu saya cerita tu tahu Letak kita dulu. Cumanya bila kita nak mengajar nyanyi, kita pun dah terlepas listening and vocal preparation semua awak dah boleh lah. Tapi awak tak jemakan dengan secara sistematik. Sebelum nak baca lirik tadi, sebenarnya kita dengarkan lagu. Dia dapat pencaman, kita bagi dia. Okey, sekali fokus pada lirik, dengar melodi dia, apa semua. Nanti bila later on kita nak bagi lirik, dia dah boleh baca dah. Dan tadi kenalkan lagu tu sekali secara audio. Yang tu je. Lepas tu barulah kita ambil step kodal. Jom kita bagi satu persatu tau. Saya masalah ni, saya tak ada masalah. Ini adalah format. Macam dia kata ni. Okay, format hari ni makan banyak. Najwa, hari ni saya makan banyak. Nasi format okey Ini data ni penting. Contohnya 6 tahun 6 ABC. Ada berapa kelas? Ini yang utama. Okey. Bila kita sebut tahun 6, lara bahasa kita berubah lah. Macam kita mengajar tahun 1, lara bahasa kita sesuai dengan tahun 1. Kalau tahun 4, lara bahasa kita sesuai dengan tahun 4. Itu penting sebab apa? Kita nak dia berlaku komunikasi secara berkesan. Nanti kalau awak bagi satu perkataan yang tak sesuai, macam budak tahun 1, engkau sebut kejelikitan. Apa tu? Tapi kena sesuaikan dengan arah umum. Kalau macam tahun 6 ni dah boleh guna dah bahasa-bahasa yang agak standard sikit lah. Sebab kita selain daripada kita mengajar muzik, kita nak dia juga cross curriculum. Tak kira sains ke, matematik, pengiraan tadi ke, lepas tu bahasa Inggeris ke, counting from 1 to 4, 1, 2, 3, 4 tu pun dalam sini. Lepas tu dari sini awak kata sebenarnya ni buat pernafasan, breathing kan, inhale, exhale. Gunakan perkataan terminologi dalam bahasa Inggeris pun boleh dibolehkan. Benda tu penting. Jadi hari ni konsep muzik dia dah nampak lah. Sebenarnya dia syarat ni. Syarat dia berat sikit. Sebab konsep muzik pitch awak nak kena achieve. Konsep muzik dynamic pun awak nak kena ni. Kan? Sini di sini pitch yang betul satu. Itu ada tempo. Tapi nak tak nak kena online tak. Tempo lepas tu menyanyi dengan berkumpulan, cara berkumpulan pula, ini tak ada kumpulan lah. Penggunaan dynamic crescendo dan decrescendo yang sesuai. Tadi sebenarnya dia budak-budak tak dapat nak nyanyi crescendo tu macam mana.
sebab masa terhad dalam masa 30 minit banyak hal ni. Tapi dia sekali je ni kan? Okay. Awak kata merentas kurikulum keusahawan entrepreneur, apa yang awak jelaskan tadi tentang keusahawan? Ada? Boleh ke main? Yalah, macam mana nak jelaskan tentang keusahawan? Dalam ni, dalam lirik ke ada apa? Dalam lirik. Dunia era globalisasi, segala ilmu ujung jari. Bila ilmu ujung jari, apa yang kita boleh buat dari segi itu? Ilmu rohani ujung jari, keluar pintu keluar ilmu, rajin usaha untuk jalan ke jangan mudah putus asa. Masukkan sedikit tentang entrepreneur ni, keusahawan ni, apa usaha yang dia boleh dapat datangkan benefit. Tulis dia. Sebab kena dalam lagu kena dengan lirik ke apa ke. Kalau kena fikirkan. Tulis tapi tak buat. Baik. Sini guru memperkenalkan audio contoh dari